Pernahkah hati anda hancur luluh, merasai peritnya menanti janji yang tak kunjung tiba? Adakah anda pernah berseru dalam keputusasaan, merasakan seolah-olah Tuhan tidak mendengar setiap keluh kesah anda? Air mata mengalir tanpa henti, membasahi pipi, meninggalkan rasa kosong yang amat dalam, seolah-olah tiada harapan lagi dalam kegelapan yang menyelimuti. Namun, seperti kisah Hana yang diceritakan dalam 1 Samuel pukul 1:16, dia tidak pernah berputus asa. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan berkata, "Saya begitu sedih dan hati saya pilu, maka saya berdoa kepada Tuhan." Dia mencurahkan segala kesedihan dan kerinduan hatinya di hadapan Yang Maha Esa, percaya bahawa Tuhan Yang Maha Pengasih akan mendengar setiap bisikan jiwanya, dan Tuhan yang setia mendengar, menjawab doanya. Ingatlah, setiap titisan air mata yang jatuh dari mata anda tidak pernah sia-sia. Tuhan Yang Maha melihat mengumpulkan setiap satu ke dalam botolnya. Dia tidak akan pernah melupakan hasrat hati anda yang paling dalam, kerana kasih-Nya tidak berkesudahan, dan Dia sentiasa ada untuk menguatkan anda, memberikan harapan baru, dan mengisi hati anda dengan kedamaian abadi. Percayalah, masanya adalah yang terbaik.